Kan kita kalau puasa, kita puasa menahan lapar. Menahan apa lagi? Nafsu. Menahan. Okay. Janji dan saya berikrar. Soalan lah. Nanti abang next, okay? Abang next. Okay. Dalam penggunaan social media kan, do you also do a digital fasting? Kurang. Ha? Kurang puasa? Bukan, kurang daripada media sosial. Ya, betul. Ya ke? Saya buat reminder dekat kawan-kawan saya. Kalau siapa nak bersahur, boleh call saya. Okay. Saya tengok sebelum tidur dalam setengah jam je. Oh, lepas tu? Tidur. Masa ni sebab bulan Ramadan, so banyak pasal bulan Ramadan punya lah. Tazkirah kat anything ke. How to masak-masak, tengok Karami. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Okay, bye. Ada nama seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Lah. Ustaz Lah Official. Sebelum bulan puasa pun dia dah buat amalan-amalan Islamik ni. Contoh pagi-pagi, dia baca Yasin. Ada apa pesanan kepada orang kat luar sana untuk bermain social media semasa bulan Ramadan ni? Kurangkan Jadi keyboard warrior? Elakkanlah daripada melihat benda-benda yang negatif macam tu. kurangkan gosip, Live lah yang tidak bermanfaat untuk kita lah. lebihkan kepada ibadah lah. Menderma dekat nak yatim ke, wakaf Al-Quran dan sebagainya lah. Kita selalu score and like benda-benda yang positif. Benda tu akan jadi kita punya reels, kita punya story, anything akan keluar benda yang positif. Yang baik-baik lah. Yeah, do something nice. Yang baik. Dan juga kita perlu muhasabah diri lah juga. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang diberkati dan dirahmati, insyaAllah. Baik. Oleh Autofest selama 1 bulan ni, kita buat kemah ni untuk khas untuk peniaga-peniaga bazar Ramadan lah. So kelebihan dia apabila pelanggan gunakan QR code by Auto ni, minimum RM30, kita datang dekat kemah ni boleh redeem free gift daripada yang kita provide lah. Dapat kurma, ada bag. You punya FYP semua dah baik-baik lah sekarang. So far?